Lagu tersebut mengisah tentang kebersihan diri. Jadi
biasa kita dengar secara boleh. Dengan gaya-gaya sekali boleh. Mana lagu ni bukan sekadar dengar saja, kena fahami dan juga teliti. Boleh? Jadi kita kena bergaya. Lepas kita bergaya, okey, sekali lagi. Fokus utama berkaitan dengan cerita tentang lagu tersebut. Okey? Maksudnya kita nak dia nak cerita tentang apa tentang lagu tersebut. Siapa boleh beritahu seorang-seorang dengan bangun dan beri pendapat. Dari lagu tersebut apa yang kita dapat? Ada tak? Kita lelaki. Rupanya? Okey, Madiha. Cuba beritahu cikgu apa yang Madiha dapat daripada lagu tersebut. Cara untuk menjaga kebersihan diri. Cara kita untuk menjaga kebersihan diri. Okey. Antara cara kita menjaga kebersihan diri, Pakai baju bersih. okey. Lagi? Cuba terangkan bagaimana kita nak cara berpakaian kita untuk jaga kebersihan kita. Faham tak maksud cikgu dengan berpakaian itu macam mana kita nak jaga kebersihan diri kita? Faham ya? Soalan cikgu? Faham? Okey, dengan untuk menjaga kebersihan diri, cara kita berpakaian itu macam mana? Adakah pakaian kita utuh? Okey. Terang dan jelas. Kuat. Pakaian itu bersih, dah basuh, dah kering. Lepas tu Sudah sekemas lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, slide tu. Slide tu apa lagi yang boleh kita dapat pada lagu tersebut? Belajar lelaki. Saya minta belajar lelaki. Apa yang kamu boleh ambil daripada lagu tersebut? Faris? Boleh?
Okey, Faris. Daripada lagu tersebut, apa yang boleh kita dapat? Apa pendapat awak berkaitan dengan lagu tadi? Dapat tahu cara nak bersih diri. Okey, seperti Ya, mandi, potong kuku, sikat rambut. sikat rambut. Jadi kalau kita tak buat semua tu faham apa? Maksudnya kita tak menjaga kebersihan diri lah. Sebagai seorang pelajar, apa yang patut cara kita patut lakukan untuk menjaga kebersihan diri? Sebagai seorang pelajar, menjaga kebersihan diri dengan cara mandi, gosok gigi, potong kuku dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, bagus ya. Madiha dan juga Faris Daniel beri pendapat berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan oleh DDM Friends tadi lah. Okey, jadi cikgu minta buat. Jadi cikgu jelaskan sikit. Okey, pentingnya kita dalam menjaga kebersihan diri tu, pertama kita sebagai seorang pelajar dan juga ni lah agama Islam kan. Sebab Islam menyuruh kita menjaga kebersihan. Ada hadis mengatakan bahawa apa? Menjaga kebersihan adalah separuh daripada iman. Maksudnya kalau kita tak jaga kebersihan, mungkin iman kita kurang lah. Jadi sebagai orang Islam harus menjaga kebersihan diri. Sebenarnya banyak kebaikan kalau kita menjaga kebersihan diri. Betul? Okey, antaranya ialah apa? Dapat mengelak daripada lakinya seorang penyakit lah. Lama penyakit apa? Kemudian lah, kalau berlaku keadaan dia sama kan, kalau kita lihat penyakit yang biasa dihidapi oleh murid-murid ialah kalangan yang sama lah, penyakit yang jenis penyakit. Antara sebabnya penyakit seperti skabis, kulit dan sebagainya pula mudah melebar disebabkan oleh cara kita tak menjaga kebersihan. Pertama dia kaitan dengan pemahamannya lah. Contohnya sebagai keluarga. Betul? Keluarga. Kalau kita lihat keluarga selalunya kalau kita nak bagi dia kering, kita kena buat apa? Jemput sidai di kawasan ada tak kawasan yang tertutup keluarga. Serap matahari dan juga dapat mengelak dan juga kereta. Okey. Jadi telah ada faedah-faedahnya. Jadi untuk hari ini cikgu minta kita buat 5 station. Station tu maksudnya 4 kali bulan lah. Macam mana station lah. Nanti setiap bulan akan diberi kertas entry dan juga fokus soalan. Jadi setiap bulan kena berbincang dalam masa 10 minit apa dia punya poin-poin dan juga isi-isi penting berkaitan dengan tema menjaga kebersihan diri. Faham? Okey, setiap bulan nanti dah habis bincang, tamat masa, kita akan pergi stesen pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nanti dah set, kita akan tampal pada dinding. Setiap bulan yang lain tu akan pergi ke stesen pertama. Faham? Faham? Okey? Okey, ada salah tak? Okey, jadi saya minta kita nak buat pembahagian kumpulan ni berdasarkan pembahagian campuran ke sama jentina. Sama jentina supaya mudah berbincang. Okey, sekarang kita dah orang. Okey, 22. Satu bahagi dengan 4. Tak dapat kan? Okey, 5 kumpulan, 1 kumpulan ada tidak? 1 kumpulan ada 5 ahli. 1 kumpulan dia ada 4. Betul. Okey. 1 kumpulan ada nombor. 4 kumpulan ada. Okey. Jadi yang kumpulan lelaki 6 semua kan? Okey, dah cukup. Tawahan saya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bergerak. Bergerak. 6. Okey, dah cukup dah 6. Okey, bergerak dalam kumpulan. Semeter.
Kesan-kesan tidak menjaga kebersihan. Okey, stesen 3. First key, Saya gunakan peranan murid-murid menjaga kebersihan di sekolah. peranan. Peranan murid-murid menjaga kebersihan Okey, peranan murid-murid menjaga kebersihan di sekolah. di sekolah. Okey, stesen yang keempat. Kemudian kami mendapat faedah-faedah menjaga kebersihan. Okey, faedah-faedah menjaga kebersihan. Okey, jadi setiap stesen adalah apa? Dia punya point adalah yang berbeza lah. Jadi tak boleh sama lah, faham tak? Jadi sekarang ni cikgu minta ketua tadi letak sekejap. Faedah tinggi. Okey, cikgu dah edarkan setiap stesen kertas A3 ya. A3. Okey, kalau satu lagi kopi kena buat bintang lah ya. Okey, apa ni? Soalan yang bukan soalan lah. Tiga poin yang cikgu bagi tu sila tampal di kawasan tengah ni. Okey, sebab kita nak keluarkan poin-poin apa yang perlu you all cari isi-isi penting berkaitan dengan poin tu. Contohnya, kalau dia minta cara-cara menjaga kebersihan diri kita, tapi bukan yang lagu ni, jangan ikut lagu tadi hanya apa kata? Hanya sebagai inilah tema untuk ini. Jadi kau kena fikir luar daripada lagu tersebut sajalah. Okey. Poin sahaja dulu, nanti kita minta stesen tu akan dibentangkan kepada kumpulan-kumpulan yang faham. Okey, cikgu bagi masa 10 minit dari sekarang. Okey, sekarang 12.40. Maknanya 12 lama sangat tak 10 minit. 10 minit lah kalau kita tengah lagi ni. Okey, 12.45 siap. Boleh? Okey, masuk pelajaran. Mula-mula. Okey, boleh bincang. Pen, jangan masa. Boleh dengan pen je lah. Dan mata. Poin dia eh. Oh, ni sampai. Oh, betul. Buat dalam 5 je lah. 5. Sebabkan nanti tak tentang tak? Okey, cepat masuk lalu. Nanti kita nanti stesen pertama ya, hafal di belakang tu ya.
boleh dong. Cepat, 2 minit lagi. Cara. Apa lagi cara kita nak kasi anak tu selesai. Okey. Apa lagi cara kita menjaga kesan diri? Rasa? Marah tu masak. Saya akan pakai yang lagi. Ambil sedikit lah. Ya betul. Mandi kan? Okey, dah siap. Tadi siapa dah mana? Siap belum? Boleh mula perbincangan depan. Okey. Apa yang ada boleh dah siap dah? Okey, apa lagi? Kesan tidak menjaga sihat. Kalau hari kita jaga sihat, kalau kita berkawan, hari berkawan kita tak jaga sihat. Apa yang berlaku? Dia nanti ada dah. Okey dah? Apa lagi? Dah siap? Dah siap dah? Dah siap kan? Okey, mari. Okey, jadinya ada kumpulan yang dah siap. Jadi cikgu minta kumpulan session yang ketiga untuk tampal dan kita akan bercakap. Jadi saya minta setiap murid datang bawa buku nota. Kita nak ke session ke sini. Boleh? Okey, jadi
antara faedah-faedah yang menjaga kebersihan ialah dapat mendisiplinkan diri. Kaedahnya dapat mendisiplinkan diri. Apabila kita menjaga kebersihan, kita dapat mendisiplinkan diri. Seperti menjaga baju sentiasa bersih, gosok dan wangi. Yang kedua, terhindar daripada penyakit berbahaya. Faedahnya kita dapat terhindar daripada penyakit berbahaya seperti gurah dan kulit. Yang ketiga, disukai oleh orang sekeliling. Bila kita menjaga kebersihan, kita bersih, orang ramai pun suka kita. Kalau kita busuk, tak ada orang nak suka kita. Yang keempat, dapat meningkatkan keimanan. Kebersihan kan salah satu daripada iman. Kebersihan kan sebahagian daripada iman. Jadi dia akan mendapatkan kita meningkatkan kita punya iman. Yang kelima, terhindar daripada bau badan. Kalau kita tak mandi ataupun kalau kita tak mandi, terus kita akan dapat bau badan. Tidak basuh mandi dengan elok. Bau badan pun tak akan ada. Okey, ada soalan? Soalan, satu soalan. Sama? Satu soalan. Soalan. Okey, baik. Sekiranya antara lima tu, cari satu point yang mana dapat disiplin diri. Okey, contohnya di sekali orang ramai sekeliling. Cari soalan yang lain. Okey. Soalan saya. Pada bulan pertama perempuan kalau Sekiranya ini kan Berita. Kelebihan, kan? Kelebihan dari kebersihan, kan? Sekiranya, ada tanya saya sekiranya? kalau biasanya kan kalau mandi sehari 3 kali, Okey. kalau mandi 2 kali sehari. Tanya dia. Okey. Maksudnya si Osama dia nak mengatakan bahawa kalau mandi 2 kali sehari, adakah memadai cukup untuk kita menjaga kebersihan diri? Tu jawab soalan dia. Jawab awak? Cukup. Cukup. Tapi tak digalakkan nak mandi 2 kali. Better mandi 3 kali sehari. Supaya daripada kita rasa segar. Okey. Supaya tidak sewangi. Sesuai. Okey. Boleh? Okey, terima kasih. Minta bukan sebenarnya. Okey, bukan sebenarnya. Bukan dia pun, bukan dia. Jawab. Boleh. Okey, tanya yang kedua lagi. Bukan dua. Tanya yang kedua lagi. Tanya yang kedua sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua nak tentangkan kesan-kesan tidak menjaga kebersihan. Jadi yang pertama adalah terdedah pada sekitar rumah. Yang kedua terdedah pada penyakit kulit. Sebenarnya kita tidak menjaga kebersihan. Contohnya seperti membiarkan pakaian kita
Yang ketiga adalah akan didahului oleh masyarakat. Jika kita berkawan, kemudian kita tidak menjaga kebersihan, kawan kita akan menjauhi daripada kita kerana risau jika terjangkit pada terkena. Dan yang keempat adalah sentiasa dipandang seronok oleh masyarakat. Yang kelima adalah badan sentiasa tidak selesa. Okey, itu saja. Okey, soalan. Soalan. Satu soalan je. Boleh? Dapat. Apa soalan awak? Okey, dah boleh. Baiklah. Okey, sudah. Kepulangan sebenarnya. Boleh apa? Awak. Okey, panas saja. Panas. Kuat. Okey. Bagi dia kata awak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, beliau menekankan peranan murid-murid menjaga kebersihan sekolah. Yang pertama, membuang sampah ke dalam tong sampah. Maksudnya, selepas kita menggunakan apa-apa sahaja sampah, kita mesti buang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Peranan siapa ni ya? Peranan siapa? Belajar. Peranan belajar. Okey, seterusnya peranan yang ketiga pula mengawasi kawasan sekolah supaya berada dalam keadaan bersih. Okey. Okey, kalau kita mengawasi kawasan sekolah, okey. Peranan yang ketiga pula mengawasi kawasan sekolah supaya berada dalam keadaan bersih. Apabila sekolah kita bersih, nanti kalau orang luar datang tengok Mengawasi kawasan sekolah dalam keadaan bersih. Contohnya kita kena jalan lah. Jalan untuk kawasan kita. Kalau ada sampah ketik, supaya jika ada lawatan di luar, mesti kami nak sekolah kita dalam keadaan bersih. okey, seterusnya Bila kita sabun, maksudnya bila kita sabun, doktor dia kita dah ada ni dah bagi pengawal, dah ada tolong tengokkan kawasan-kawasan. Kita kena membantu sebagai murid, kita kena bantu pengawal untuk membersihkan kawasan-kawasan tersebut. Jadi kita kena bagikan sama kepada para guru, kepada para pengawas dan kawan-kawan. okey. Okey. Faham ya? Soalan seterusnya? Ada soalan? Devia? Satu soalan? Soalan cepat. Okey, yang kelima, Ada lagi. berdasarkan tugasan. Sebenarnya tugas lah. Kita kan dah bagi banyak tugas. Ada bahagian tu, ada bahagian tu. Kita mesti tak satu kan sebab kita amanah tu.
kasih. Ada Saleh. Aduh, Mumi. 69. Salehnya. Ada? Ada, okey. Izzah. Zairah. Okey, Zairah. Tadi mana? Oh, kalau seorang pelajar tak sama tugasan, maknanya dia tak bagi sama. Kalau orang lain pun ada tugasan masing-masing. Kalau dia tak kasih tugas tu, maknanya dia akan mengerjakan dalam keadaan yang sepak itu. Okey, terima kasih. Bertanya. Terima kasih. Okey. Jadi untuk kemudian seterusnya, jangan dua lagi. Kita ada satu lagi kumpulan untuk yang terakhir, kumpulan session 1. Jadi saya minta beri penerangan. Okey. Tunjukkan yang kumpulan kawan lagi hebat pada dia orang. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan cara-cara menjaga kebersihan. Yang pertama sekali, sentiasa membasuh gigi. Kita supaya Kita apa? Teruskan. kita sentiasa membasuh gigi supaya tidak menampak supaya membasuh gigi tidak nampak kuning. Okey. Gigi berwarna kuning. Berwarna kuning. Okey. Dan mulut tidak berbau. Mulut tidak berbau. Saleh tak apa ni? Saleh. Okey, kemudian. Yang kedua, memastikan tubuh sentiasa terlihat bersih. Okey. Supaya kita makan tidak masuk kuman dalam mulut. Yang ketiga, mengikat rambut supaya terlihat kuman. Okey, sikat rambut tu tak apa? Sikat rambut tu pergi sekolah tunjuk smart lah. Smart. Yang keempat, sentiasa memastikan kawasan persekitaran sentiasa bersih. Supaya orang luar datang tengok asrama kita bersih. Okey. Memuaskan lah. Memuaskan. Yang kelima, memastikan baju sentiasa dibasuh dan bersih. Macam mana tu? Apa tu? Supaya baju sekolah kita tak kotor. Macam mana kita nak pastikan baju kita sentiasa bersih? Dibasuh. Macam mana kita nak pastikan? Guna sabun lah. Guna sabun supaya hilang kotor-kotoran tu. Lepas basuh, setiap pula bagi nampak sentiasa kemas. Okey, jadi ada Saleh? Ada. Okey. Saleh? Selain cara-cara tu ada lagi tak cara-cara lain? Okey. Saleh dia minta bertanya. Apa dia Wati? Selain daripada cara-cara tu ada tak cara-cara lain? Selain daripada cara-cara tersebut yang terangkan tu, ada lagi tak cara lain untuk menjaga kebersihan diri? Ada tak? Ada. Apa dia cara dia? Cara dia mandi seluruh badan kena. Mandi seluruh badan? Guna sabun. Mandi sekurang-kurangnya? 3 kali sehari. Menggunakan sabun. Sabun badan, buat gigi, bulu gigi. Okey, buka gigi, untuk gigi. Muka. Pencuci muka. Lagi? Rambut. Rambut pakai minyak rambut. Shampoo. Dan sebagainya. Okey, Saleh? Ada. Okey, tanya untuk kumpulan sesi 1. Okey, semua kembali kepada tempat asal.
Tapi mandi sekurang-kurangnya 2 kali sahaja. Okey. Kemudian dengan mandi juga dapat bersihkan diri dengan cara bershampoo. Jadi rambut kita berkemungkinan kotor juga ya. Lebih lagi perempuan lah sebabnya bertutup ke tudung Jadi menggunakan shampoo untuk hilangkan selalunya semua kan. Kemudian gatal-gatal kepala dan sebagainya. Okey. Kemudian pakaian harus ditukar setiap hari bagi kita menjaga kebersihan. Jadi kita adalah pakai baju tu daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Jadi kena sentiasa bertukar baju. Okey, kemudian potong kuku untuk elak kuman masuk ke dalam ke dalam badan lah supaya kita makan menggunakan tangan. Okey, kemudian yang pertamanya kita kena jaga kawasan tempat tinggal. Okey, bersihkan longkang, sapu sampah dan sebagainya. Okey, jadi rumusan untuk hari ini pentingnya kita sebagai orang Islam, kamulah lebih lagi kamulah sebagai seorang pelajar ya, tunggak pada masa hadapan. Jaga kebersihan adalah sangat penting. Jadi cikgu nak untuk latihan pengukuhan, sila buat tadi poin kan? Poin kan? Yang buat bagi semua poin-poin kan? Jadi cikgu minta sila buat ayatnya apa? Gramatis. Tak gramatis? Adalah kena dosa yang sama. Okey? Kalau 5 poin, 5 tinggal kan? Okey. Okey, saya rasa itu saja. Jadi ada soalan? Tak ada.